Apa akan jadi kalau semua haiwan boleh bercakap macam manusia? Bayangkan satu pagi kita bangun daripada tidur dan berjalan menuju ke dapur. Tiba-tiba ada benda luar biasa berlaku. Tiba-tiba kucing yang kita bela selama ni bercakap. "Woi manusia, aku lapar ni woi." Mula-mula kita ingat mimpi je. Tapi lepas tu kita keluar rumah, kita nampak dua burung tengah bercakap dekat atas pokok. Burung ni bersembang sama macam manusia bersembang. Anjing sama ni tahu menyalak dan keluar lidah je, tiba-tiba dah pandai bercakap dengan tuan dia. Anjing tu start komplain dan cakap macam-macam tentang tuan dia. Masa tu kita sedar yang benda mustahil dah berlaku. Semua haiwan dekat atas bumi ni dah boleh bercakap macam mana manusia bercakap. Pada hari pertama haiwan boleh bercakap, manusia akan sangat terkejut. Sosial media akan dipenuhi dengan video haiwan bercakap. Ramai orang yang akan rasa sangat teruja dan anggap ini sebagai satu keajaiban. Kanak-kanak lah yang paling teruja sekali sebab dah boleh bercakap dengan haiwan peliharaan mereka. Tapi jangan lupa, di sebalik kegembiraan ini ada satu persoalan besar yang akan timbul. Bila semua haiwan dah boleh bercakap, apa akan jadi pada hubungan antara manusia dan haiwan di bumi? Adakah ini akan menjadi kegembiraan ataupun akan menjadi malapetaka? Sebab sekarang haiwan-haiwan dekat dunia ni dah boleh bercakap dengan kita. Tak lama kemudian manusia mula rasa kesan daripada haiwan boleh bercakap. Haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing mula meluahkan perasaan yang mereka pendam selama ni. Haiwan peliharaan ni akan mula mengadu tentang cara tuan mereka melayan mereka dengan teruk, makanan yang diberikan tak sedap ataupun masa bermain yang tak cukup. Ada haiwan peliharaan yang akan luahkan rasa kasih sayang, tapi ada juga haiwan peliharaan yang akan luahkan rasa tak puas hati pada tuannya. Yelah, manusia pun suka luahkan perasaan kan. Haiwan pun sama mestilah nak luahkan perasaan benda yang dia tak puas hati juga. Lama-lama manusia akan mula melihat haiwan bukan lagi sebagai peliharaan, tetapi sebagai makhluk yang ada hati dan juga perasaan yang perlu didengari. Lepas tu, haiwan ternakan seperti ayam, lembu dan kambing pula akan suarakan perkara yang mereka tak puas hati. Haiwan ternakan yang akan persoalkan nasib mereka yang dibesarkan hanya untuk dijadikan makanan kepada manusia. Bayangkan seekor lembu bercakap, "Aku pun nak hidup bebas sama macam manusia juga." Manusia pun terpaksa cari pilihan makanan yang baru. Situasi ini akan memberi kesan yang buruk kepada industri makanan di seluruh dunia. Kenapa? Sebab ramai manusia yang akan rasa bersalah nak makan lembu, ayam ataupun kambing. Masa inilah akan muncul banyak undang-undang yang baru. Hak untuk haiwan dan hak untuk manusia akan jadi semakin hangat. Di hutan dan alam liar pula, perubahan ini membawa kepada dunia yang baru. Haiwan liar seperti singa, gajah dan serigala mula berkomunikasi bukan sahaja sesama mereka tetapi juga dengan manusia. Haiwan-haiwan ini akan mula beri amaran kepada manusia tentang pencerobohan manusia ke habitat mereka. Haiwan-haiwan liar ini akan luahkan rasa tak puas hati sebab banyak aktiviti manusia yang merosakkan alam sekitar. Untuk pertama kali dalam sejarah, manusia dapat mendengar sendiri suara alam yang marah. Selama ni cuma dapat faham melalui kajian dan pemerhatian aja. Tapi sekarang alam itu sendiri yang bersuara. Lepas semua haiwan dah boleh bercakap, konflik antara manusia dan haiwan mungkin akan semakin meningkat. Haiwan yang sebelum ni diburu manusia mungkin akan mula melawan dengan lebih terancang. Haiwan-haiwan ini akan mula berkomunikasi, menyusun strategi untuk mempertahankan diri dan menyerang manusia. Bila jadi macam ni, manusia pula akan mula rasa terancam dengan serangan daripada haiwan-haiwan liar. Dunia sebelum ni hanya dikuasai oleh manusia, sekarang dikuasai bersama-sama antara manusia dan juga haiwan. Mesti akan muncul rasa tak puas hati antara manusia sebab terpaksa berkongsi kuasa dengan haiwan-haiwan di dunia. Tapi dalam jangka masa panjang, dunia akan berubah menjadi tempat yang sangat berbeza. Manusia dan haiwan berpotensi untuk hidup dalam satu sistem yang lebih harmoni jika kedua-duanya belajar untuk saling memahami dan menghormati. Undang-undang baru akan diwujudkan untuk melindungi hak semua haiwan. Pendidikan juga akan berubah di mana semua manusia akan diajar cara untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan semua haiwan di bumi. Tapi persoalan terbesar bukanlah sama ada haiwan boleh bercakap atau tak, tapi macam mana manusia pilih untuk bertindak selepas dengar suara daripada semua haiwan. Adakah manusia akan jadi lebih penyayang dan bertanggungjawab atau tetap pentingkan diri sendiri? Dunia di mana haiwan boleh bercakap bukan sekadar dunia yang pelik, tetapi juga dunia yang menguji nilai kemanusiaan dalam diri manusia. Lain sekali, jika semua haiwan dekat dunia ni boleh bercakap macam manusia, kehidupan takkan pernah sama lagi. Ini akan beri peluang kepada manusia untuk faham haiwan dengan lebih mendalam dan juga memberi cabaran yang baru. Bila haiwan boleh bercakap, mungkin ini akan jadi satu peluang untuk manusia memperbaiki hubungan dengan semua haiwan di dunia. Atau sebaliknya akan jadi pergaduhan besar antara haiwan dan juga manusia. Semuanya bergantung kepada pilihan yang kita buat sebagai manusia. Suka video kami, jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan.